Baby, suka kan? Korang nak makan free tak? Datang je dekat GWM Equine Park, sempena Aura 5 HEV eksklusif preview bermula 27 hingga 31 Ogos. Inilah dia Aura 5. Model hybrid pertama dalam keluarga Aura. Paling best, kereta ni korang tak payah fikir pasal range anxiety sebab ini adalah model hybrid. Kau tengok spek ni. Dah macam level Porsche. Baby, suka kan? Tapi tahu sepuluhan lah. Garing! Tapi apa yang paling best, kereta ini boleh pergi sejauh 1100 km dengan satu tangki. Bukan tu je. Ni dia ada Guinness World Record. Penggunaan minyak 3.74 liter untuk 100 km. Bapak je mat. Rupa luaran Aura 5 ni masih lagi mengekalkan reka bentuk Aura Good Cat yang comel-comel, bulat-bulat. Awak kau mesti suka. Dari segi saiz pula, model ini sebenarnya antara yang paling besar dalam segmen B. Dia punya boot walaupun tak sebesar mana 272 liter, tapi dia ada spare tayar. Awak kau mesti suka ruang kabin Aura 5 ni sebab dia mewah. Tempat duduk leatherette kemasan rose gold, ada ambient light. Skrin bersaiz 14.6 inci, ada Apple CarPlay, Android Auto secara wireless. Tengok dia punya button ni, dah macam mini. Ada wireless charger dan 10.25 inci skrin untuk pemandu. Baby, suka kan? Seat belakang memang luas, selesa. Wih, dia macam dia punya cover speaker. Sunroof pun besar, tapi korang jangan risau panas sebab dia ada cover. Inilah punca budi korang tak akan habis. Enjin 1.5 turbo dengan 2 speed DHT. Ini adalah sistem hybrid, bukannya PHEV, so dia charge sendiri. Kan senang hidup korang. Bila ada dekat sini, ambillah peluang untuk test drive semua model GWM. So nak tengok dekat mana? Dekat sinilah, GWM Equine Park. Showroom baru, dia punya SA pun bagus. Jangan lupa ada makan free 27 hingga 31 Ogos. Dah ala-ala makan free tu, booking dah sekali.